Kau jangan lupa ya, aku boleh dakwa kau masuk Baitul Khadijah dan cubaan untuk serang aku dan fitnah aku. Rabiatul akan tinggal sini semula. Maksud abang, sepanjang mengandung. Kak Rabiatul mengandung. Apa ni? Kan dah bercerai. Haram lah. Abang akan rujuk balik dengan Kak Rabiatul. Dan dia akan jadi isteri pertama abang. Kau takkan selama-lamanya dekat sini. Jangan sampai aku buat report polis terhadap kau, Yaman. Sampai masanya nanti, kau akan jatuh tersungkur bila segala... Okey, kita ulas episod ke-24 drama bersiri Doa Yang Terlindung yang mana Irfan dia bawa Rabiatul semula ke rumah. Kalau tengok cara macam merujuk lah, dan ia tidak disenangi oleh Baiti, iaitu isteri Irfan. Kalau ikutkan isteri yang tunggal lah, tapi sebab apa? Sebab kata Baiti tu, Irfan dah ceraikan Rabiatul. Tapi sebab Rabiatul dia mengandung, mungkin Irfan ni dia ada keimanan pada dia, terbit keinsafan bila dia melihat dia ceraikan Rabiatul ketika dia sedang mengandung. Jadi buruklah pada mata orang. Kalau sebab dia kata public figure tak tahulah, tapi pada umum dekat kawasan di rumah dia tu, kawasan kejiranan dia. Jadi kenalah jaga, kena beri perlindungan pada Rabiatul dan kena bawa ke rumah lah. Jadi rumah yang Irfan tinggal bersama Rabiatul. Mulanya macam kalau dengar ayat tu semacam Irfan nak merujuk Rabiatul semula. Dan Rabiatul kalau kita tengok dalam scene tadi macam bila dia tengok Irfan dah mula macam melindungi dia, macam kita tahulah Baiti ni dia nak Irfan seorang je. Kata-kata Baiti tu memang nak menyakitkan hati Rabiatul lah, tapi Rabiatul macam dia balas balik sebab Irfan dah mula cover dia. Sampai tahap bila kita dengar kata-kata Irfan tu, boleh naik tangan Irfan terhadap Rabiatul. Bukan Rabiatul lah, pada Baiti. Jadi dalam rumah tu Baiti dah tak special dah. Ada ruang untuk Rabiatul. Jadi pada saya ada mungkin tak tahu lah, mungkin Rabiatul akan Irfan akan rujuk semula pada dengan Rabiatul. Tapi ni hal Rabiatul dengan Irfan dan Baiti lah. Hal lain kita akan kupas dalam episod yang seterusnya. Sekian.